Assalamualaikum semua. Kami akan menerangkan tentang tajuk hak dan prosedur penjagaan anak hadanah selepas penceraian mengikut enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan bin Malik dan kumpulan kami akan membentang tentang hadanah. Baik, penjagaan anak atau hadanah merupakan antara isu terpenting dalam pertikaian keluarga selepas penceraian. Ia bukan sekadar penentuan siapakah yang menjaga anak, tetapi merangkumi kebajikan fizikal, emosi, pendidikan dan juga moral kanak-kanak. Prinsip utama hadanah menekankan perlindungan dan maslahah anak. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri-Negeri serta Akta 303 bagi wilayah persekutuan menjadi kerangka undang-undang penting dalam menentukan hak penjagaan anak selepas penceraian. Jadi objektif kajian kali ini kami akan menjelaskan konsep hadanah, kemudian menghuraikan susunan dan syarat kelayakan penjaga. Yang tiga, menganalisis prosedur mahkamah dalam menentukan hak penjagaan anak. Dan yang keempat, menilai isu semasa dan mencadang penambahbaikan. Konsep hadanah dalam Islam dan Undang-Undang Malaysia. Hadanah dari segi bahasa adalah tepi atau sisi. Hadanah dari segi istilah adalah menjaga anak kecil yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, sama ada lelaki atau perempuan, sama ada dalam tempoh perkahwinan atau selepas penceraian. Bagi undang-undang di Malaysia, hadanah diperuntukkan melalui Undang-Undang Keluarga Islam bagi semua negeri di Malaysia. Hak penjagaan anak hadanah. Penjaga yang paling berhak. Menurut Seksyen 82 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, ibu merupakan pihak yang paling berhak menjaga anak kecil selepas penceraian. Susunan penjaga termasuk nenek sebelah ibu, bapa, nenek sebelah bapa, adik-beradik perempuan, saudara perempuan dan seterusnya waris sebelah asabah. Syarat kelayakan penjaga. Mestilah beragama Islam, berakal, amanah, lemah lembut, tidak kahwin dengan lelaki ajnabi, bermukim di tempat yang sesuai dan tidak cuai. Hak anak mumayyiz. Seksyen 84 memperuntukkan bahawa anak lelaki dianggap tidak mumayyiz sehingga 6 tahun, manakala perempuan sehingga 8 tahun. Selepas itu, mereka boleh memilih hak penjaga, tetapi pilihan tidak mutlak jika bercanggah dengan kebajikan anak. Nafkah oleh bapa. Walaupun penjagaan diberi kepada ibu, Seksyen 72 menegaskan bahawa bapa tetap wajib memberi nafkah kepada anak-anak termasuk makanan, pakaian, pendidikan dan tempat tinggal. Prosedur untuk mendapatkan hak penjagaan anak di Mahkamah Syariah melibatkan beberapa langkah yang penting. Permohonan hak penjagaan anak boleh difailkan oleh ibu atau bapa selepas perceraian. Mahkamah akan menilai syarat kelayakan penjaga seperti berakal, beragama Islam, amanah, lemah lembut, tidak berkahwin dengan lelaki ajnabi, bermukim tempat yang sesuai dan tidak cuai berdasarkan Seksyen 83 EUKI. Jika berlaku pertikaian antara ibu dan bapa atau penjaga lain, mahkamah boleh memerintahkan laporan sosial daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk membantu penilaian. Mahkamah sentiasa mengutamakan prinsip best interest of the child, yakni kebajikan dan masalah anak menjadi keutamaan sebelum memutuskan hak penjagaan anak. Antara faktor yang diambil kira ialah hubungan emosi anak dengan penjaga, kemampuan penyelesaian nafkah dan pendidikan, kestabilan tempat tinggal, rekod keganasan rumah tangga, sokongan emosi dan sosial serta pilihan anak yang sudah mumayyiz. Keputusan mahkamah bersifat mengikat kedua-dua pihak demi kepentingan anak. Dari segi prinsip kebajikan anak, mahkamah mengutamakan best of interest of the child. Mahkamah akan utamakan yang terbaik untuk anak tersebut. Apa antara faktor yang akan mahkamah perhatikan? Pertama, hubungan emosi anak dengan penjaga, rapat atau tidak, selesa atau tidak. Yang kedua, kemampuan menyediakan nafkah dan pendidikan. Yang ketiga, kestabilan tempat tinggal. Maknanya nanti bila anak tu duduk sama ada ibu atau bapa, anak tersebut ada tempat tinggal, boleh tidur, boleh duduk, supaya taklah berpindah randah, supaya anak tu dapat selesa.
Kemudian, rekod keganasan rumah tangga. Mungkin ada ibu bapa yang ada sebelum ni pernah jadi kes panas baran, kes pukul dan sebagainya. Okey. Kemudian, sokongan emosi dan sosial penjaga. Adakah mak ayah ni siapa yang lagi stabil, siapa yang makin lebih mudah untuk menjaga emosi supaya dapat menjaga anak tersebut dengan baik. Dan yang terakhir, pilihan anak yang mumayyiz. Anak tersebut nak dengan siapa? Bila anak dah capai mumayyiz, anak tersebut boleh pilih nak duduk dengan ayah ke nak duduk dengan ibu. Okey. Kajian kes hadanah di Malaysia. Kes 1. Mahkamah akan mendahulukan hak ibu dalam hak penjagaan anak kerana kestabilan emosi anak lebih terjamin bersama ibunya. Kes yang kedua. Mahkamah akan menggugurkan hak penjagaan anak apabila ibu berkahwin dengan lelaki ajnabi dan penjagaan anak boleh dipindahkan kepada bapa mengikut keperluan. Antara isu dan cabaran. Yang pertama, kes hadanah rentas negeri. Kedua, kegagalan bapa membayar nafkah. Ketiga, tekanan psikologi ke atas anak. Empat, konflik bidang kuasa dalam kes murtad. Dan yang kelima, ketiadaan unit sokongan psikologi khusus di Mahkamah Syariah. Terdapat 5 cadangan penambahbaikan bagi meningkatkan tahap pengurusan sistem hadanah di Malaysia. Setiap cadangan akan menyentuh aspek struktur undang-undang, sokongan psikologi dan kecekapan pentadbiran demi memastikan prinsip kebajikan anak benar-benar terlaksana. Pertama, penyelarasan garis panduan kebajikan anak antara semua negeri. Ini sangat penting kerana undang-undang keluarga Islam di Malaysia digubal mengikut negeri dan kadang-kala wujud perbezaan tafsiran tentang kepentingan terbaik anak. Jika garis panduan ini diseragamkan melalui satu kerangka kebangsaan, keputusan mahkamah akan lebih konsisten dan mampu mengelakkan satu istilah yang dikenali sebagai forum shopping, iaitu memilih negeri yang dirasakan lebih menguntungkan oleh mana-mana pihak. Kedua, menubuhkan unit psikologi keluarga. Penubuhan unit psikologi keluarga di bawah Mahkamah Syariah atau agensi berkaitan akan membolehkan penilaian emosi dan mental kanak-kanak serta ibu bapa dijalankan secara profesional dalam kes hadanah, lawatan dan konflik nafkah. Laporan psikologi ini membantu hakim membuat keputusan yang bukan sahaja sah dari sudut undang-undang tetapi juga mengambil kira kesan jangka panjang terhadap kesejahteraan anak dan kehidupan keluarga. Ketiga, mempercepat penguasaan nafkah. Penguatkuasaan nafkah yang lambat menyebabkan anak dan penjaga utama menanggung beban kewangan bertentangan dengan tujuan syariah yang sentiasa ingin memelihara kebajikan dan kelangsungan hidup mereka. Dengan sistem penguatkuasaan yang lebih pantas seperti potongan gaji automatik, perintah tahanan gaji atau pangkalan data tunggakan nafkah yang bersepadu, hak anak dapat dilindungi dan pihak yang ingkar akan lebih berdisiplin. Keempat, latihan psikologi kepada hakim. Latihan tambahan mengenai psikologi kanak-kanak dapat meningkatkan kepekaan hakim terhadap tanda-tanda trauma, manipulasi dan konflik kesetiaan yang sering berlaku dalam pertikaian penjagaan. Kefahaman ini membantu hakim menilai keterangan dengan lebih kritis dan mengelakkan putusan yang secara tidak langsung menambah tekanan emosi kepada kanak-kanak terlibat. Kelima, memperkemas prosedur kes rentas sempadan negeri. Kes rentas sempadan negeri, contohnya apabila ibu bapa dan anak tinggal di negeri berbeza, sering menghadapi masalah bidang kuasa, penyampaian saman dan penguasaan perintah. Prosedur yang lebih jelas dan harmonis antara Mahkamah Syariah Negeri termasuk penggunaan sistem e-file dan koordinasi perintah secara dalam talian akan mengurangkan kelewatan serta memastikan perintah berhubung penjagaan dan nafkah anak dapat dikuasakan di seluruh negara dengan lebih berkesan. Sebagai penutup, konsep hadanah dalam undang-undang Islam menekankan kepentingan kebajikan anak melebihi ibu bapa. Walaupun susunan dan syarat penjaga diperincikan dalam enakmen, keputusan mahkamah sentiasa bergantung pada masalah anak. Penambahbaikan dari aspek prosedur dan sokongan psikologi amat penting bagi memastikan hak dan kebajikan anak terus terjamin. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.